siapa sangka hasil konsisten menabur emas dekat Gap telah membuka lembaran baru dalam kehidupan pasangan ini. Impian Encik Fikri dan isteri untuk membuka sebuah kedai aiskrim sendiri akhirnya dimakbulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Dengan bermodalkan 4 dinar iaitu 17 gram emas 999, mereka jadikan sebahagian modal permulaan bisnes. Selain daripada alat untuk simpanan dan juga pelaburan, emas juga boleh berfungsi sebagai modal bagi peniaga. Ada peniaga yang bekukan hasil keuntungan daripada bisnes kepada emas. Hari ini tuan-puan boleh mengelakkan duit keuntungan kita itu daripada bocor. Lagipun sekarang ni kita boleh beli emas rendah RM100 sahaja melalui akaun Masjid Public Gold. Sangat rugi tuan-puan seandainya orang berniaga tidak manfaatkan kelebihan ini. Tuan-puan boleh kawal sendiri simpanan emas di akaun Gap dengan sangat mudah. Hanya di hujung jari sahaja. Saya sedia membimbing tuan-puan. Jika tuan-puan bersedia untuk adakan simpanan emas, boleh klik link di bio untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.